Bertanya berkenaan dengan kenapa Cikgu Bat tak dipecat, kan. Pertama sekali ialah saya tak buat sebarang salah. Saya tak tahulah kenapa saya perlu dipecat, kan. Malah kita bermesyuarat 2 kali dalam perkara ini, kan. Ada memang kebanyakan di Podikson melihat bahawa Tan Sri ni lemah, presiden kita lemah. Kena faham di Podikson ni apa masalah dia. Di Podikson ni sendiri ada masalah, di mana Tan Sri presiden nak turun Podikson. Tan Sri presiden turun Podikson, dia tak maklum bahagian dan buat program letak besar apa namanya ni, banner, letak backdrop besar gambar Tan Sri, kan. Dan kita tak tahu, kita tak dimaklumkan, dan kita tak buat, dia tak dan itu adalah satu benda yang biadab bagi kita. Tapi pun kita terus tapi marahlah yang di bawah ni berkongsi kemarahan. Kedua ialah sahabat-sahabat di peringkat negeri dan di peringkat pusat datang ke PD, berjumpa, engage ni orang tertentu untuk memecah belahkan PD. Hari ini saudara boleh tengok ketua-ketua cawangan semua datang dengan seronok. Inilah budaya PD. Kita bergerak sebagai sebuah keluarga, kan. Ini perjuangan ni susah, kerana itu kita kena intact. Ini amalan kita. PD ada latihan, cawangan bertambah hampir sekali ganda daripada mula-mula saya ambil aktif, keahlian bertambah dan sebagainya. Tapi PD cuba digaduh dan dipecahkan. Ketiga apa dia? Ketiga ialah semasa pemilihan peringkat cawangan tahun lepas, apa yang berlaku ialah orang-orang yang terhasut, yang tidak sudah dengan isu pertandingan, mereka dibantu dan diinspire daripada beberapa pimpinan di peringkat pusat. Akhirnya ada beberapa cawangan tak mesyuarat, tak mesyuarat. Jadi antara cawangan dia yang dia letak orang lawan saya dan sebagainya tak mesyuarat, dia nak sabotaj bahagian. Memang itu purposely niat dia. Tetapi nak cerita perlembagaan, kami yang teliti perlembagaan. Berdasarkan perlembagaan, cawangan yang tak mesyuarat, bahagian perlu ambil alih dan buat mesyuarat. Tetapi cawangan-cawangan lain kita berjaya. Tetapi satu cawangan, itu cawangan Linggi, di mana dia dah pasang orang nak ni apa semua, dan dia tahu dia akan kalah. Dia tahu dia akan kalah kerana bagi saya dia bukan penyokong saya, dia adalah penyokong parti dan orang yang nak perjuangkan isu-isu rakyat. Lantas apa yang berlaku ialah orang yang antara yang kita cadang untuk duduk dan bertanding di cawangan Podikson, iaitu bendahari saya sendiri, saudara Rosman. Saya boleh imagine dia pernah pergi PSC, dia pernah pergi MATB, dia pernah masuk pemilihan, mengundi dan sebagainya. Tiba-tiba keahliannya hilang daripada senarai. Keahlian hilang daripada senarai. Tak ada orang boleh bagi jawapan. Kan kata, oh dia ni pernah terlibat dalam parti Datuk Seri Hajah Zuraidah dulu. Ini dulu, cerita dulu. Kan? Kenapa tiba-tiba sekarang, kan? Bagi saya ialah sudahlah, kendalikan parti ini secara betul dan jujur. Parti ini ada masa depan yang jauh. Saya jaga PD ini dengan semangat sentimental yang tinggi. Bersatu ni lahir daripada Jawatan Kuasa Penggerak Cawangan-Cawangan JKCM. Yang dia bermula di mana? Bermula di Podikson. Tadi saya tampilkan beberapa tokoh-tokoh yang orang yang terlibat sewa bilik mesyuarat. Untuk mesyuarat yang pertama pun tadi datang bersama dengan dan watak itu pun kita panggil balik aktif di Club Golf Podikson, kan, di Teluk Kemang. Jadi bagi saya ialah pertama, kalau parti ini pecat saya, ini membuktikan parti ini sentiasa menjadikan orang yang sentiasa berjuang membela isu rakyat sebagai musuh. Maka betul dan tepatlah bahawa apa yang saya lontarkan, ada sesuatu rundingan deal dengan Anwar Ibrahim, dan orang yang menyerang Anwar Ibrahim secara terus tak ada tempat dalam parti ini. Satu. Kedua ialah parti ini memang tidak ada ruang untuk beza pandang. Sepatutnya inilah, kamu cakap kenapa PKR tak boleh beza pandang, kenapa Zahid Hamidi itu ini, kan. Nampaknya kalau saya dipecat mungkin itulah, kan.
Dan ketiga ialah saya bagi tahu bahawa apa yang saya dedah, yang saya ceramahkan, saya ada benda tu. Kan? Kalau saya dipecat, mungkin mereka risau saya keluarkan video-video yang saya sebut tu kot. Kan? Jadi bagi saya ialah sama ada saya dipecat, saya tak dipecat, itu bukan hirau dan gusaran saya. It's beyond the party. Saya akan terus memperjuangkan isu rakyat dengan lantang dan berani. Saya akan terus menggerak dan menyusun jentera berlawan dengan rejim di peringkat bahagian, dan hari ini saya nampak seperti endorsement di peringkat negeri apabila ada pemegang-pemegang jawatan di parti-parti tertentu dalam Negeri Sembilan juga hadir, termasuk parti pemerintah juga hadir hari ini. Ini menunjukkan bahawa kita perlu menggerakkan Negeri Sembilan itu. Kerana itu malam ini saya lancarkan gempur rasuah Negeri Sembilan.